nak tunjuk cara kita nak jana jadual bagi jadi infografik. Okay, pertama sekali kita kena search dekat Google Notebook LM. Jadi dia akan keluar macam ni lah. Jadi kita kena download dekat apps. Jadi get the app lah, kita tekan atas kali ni. Okay, get it on Google Play. Okay, saya dah download dah, so open lah. Okay, sekejap lah. Okay, dia akan keluar macam ni. So dia akan keluar macam ni. Kita nak upload bahan kita tu, jadual kita tu kan dalam bentuk image kan. So kita tekan image. Ni saya dah screenshot 5 Alpha Robi tu. So dia masuk lah. Ni gambar yang dah saya screenshot, saya buat upload dalam Notebook LM ni. Tunggu sat. Ok, dah selesai. And then kita pergi kepada studio. Ok, dekat studio ni kita boleh pilih lah kita nak buat apa. Sekarang ni kita nak buat infografi. So kita tekan infografi. Ok, and then dia tengah generate. Tunggu dia generate lah, biar masa sikit. Lagi siap. Okay, sekarang dah siap dah. Buka tengok. Ok, tengok dia naik dalam bentuk